Melati kuntum tumbuh melata, berarak di celah pepohon ara. Assalamualaikum, mulanya kata, awal bismillah, pembuka bicara. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama diberi Nufakrani Mahirah. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail II. Kod sekolah saya ialah WBA Sifar-Sifar 57. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi sebuah buku yang pernah saya baca berjudul Rumah untuk Alia, hasil nukilan Len Liu. Novel ini diterbitkan oleh nukilan Biruni Trading dan mempunyai 259 halaman. Novel Len Liu meneroka tema kekeluargaan dan penolakan dengan memfokuskan pada kisah seorang gadis bernama Alia Ishalah Samantha. Pada usia 16 tahun, Alia menghadapi dugaan yang sangat sukar setelah dituduh menyebabkan kematian ibunya Jainlah 5 tahun sebelumnya. Tuduhan ini mengubah hidupnya secara drastik daripada kehidupan yang penuh dengan cinta kepada kehidupan yang penuh dengan kebencian dan kesakitan daripada bapa serta 4 adik-beradiknya yang lebih tua, Sadikta, Rendra, Samuel dan Nata. Kisah ini bermula dengan kehidupan Alia yang bahagia sebelum tragedi itu. Walau bagaimanapun, selepas kematian ibunya, Alia bukan sahaja kehilangan tokoh penting dalam hidupnya, tapi juga kasih sayang dan sokongan keluarganya. Bapa dan 4 adik-beradiknya yang lebih tua yang pernah menyayanginya kini bermusuhan dan memanggilnya pembunuh. Mereka menolak kewujudannya dan sering menderanya secara fizikal dan mental. Rumah yang sepatutnya menjadi tempat perlindungan untuk Alia bertukar menjadi neraka bagi Alia. Novel ini menggambarkan perjuangan berterusan Alia menentang keganasan daripada keluarganya. Alia tidak pernah berputus asa untuk mendapatkan kebalikan sayang dan perhatian daripada keluarganya. Len Liu seorang penulis yang mahir menyampaikan jalan cerita syarat dengan variasi emosi yang membuatkan pembaca merasai kesakitan Alia. Detik-detik yang dihabiskan oleh Alia bersama setiap keluarganya sebelum tragedi itu diceritakan dengan menyentuh hati. Menambahkan kedalaman watak-watak umpama wujud dalam realiti dan memperdalamkan hubungan pembaca dengan cerita. Tambahan pula, novel ini juga membangkitkan isu penting tentang kepentingan kasih sayang dan penolakan boleh memberi impak negatif terhadap psikologi kanak-kanak. Jalan cerita novel ini ringan namun kaya dengan makna dan motivasi. Len Liu berjaya melibatkan pembaca dalam emosi Alia. Namun, saya berasa sedikit tertekan dengan kekejaman keluarga Alia. Secara keseluruhannya, Rumah untuk Alia merupakan sebuah novel yang berbaloi untuk dibaca. Naratifnya yang kuat, plot yang menarik dan penyampaian emosi yang mendalam menjadikannya sebuah novel yang tidak dapat dilupakan. Novel ini bukan sahaja membentangkan kisah yang menyentuh hati tentang perjuangan seorang wanita yang menjadikannya sebuah budak murid yang bernama Alia. Sekian, terima kasih.